Bola tak masa depan tak ada. Macam mana budak yang zero ni lagi bagus deliver dialog daripada korang? Orang cakap kalau misalnya kita tak boleh pergi, baik kau tarik handbrake, kau cari kerja lain je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama saya Nora dalam podcast Jom Take 5 bersama dengan siapa lagi yang handsome, saya doktor yang paling handsome. I think doktor paling handsome kat Malaysia. Taklah. Kita handsome ni bukan ikut muka, kita ikut dalaman kita. Kedalaman pun boleh handsome. Dalam kenalan tu yang tu lah paling handsome. Oh, so handsome kena luar dan juga dalam. So aku tak kasih even saya cakap assalamualaikum apa khabar semua. Okay. Hari ni attack. So hari ni kita from the start, sebelum apa-apa kita akan hari ni hotcast. Kenapa hot? Tak tahu pula, I rasa macam Datuk hari ni kena hantam kita. Kita. Kita dengan kawan saya. Okay. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Kita kawan-kawan baik dah Datuk. Okay. Alright. Hidup ni dah keras, dah serius. Jangan serius sangat. Kita chill. Tak payah. Selalunya saya tanya soalan pasal kesihatan doktor kan. So hari ni nak santai je, nak tanya simple je soalan. Dua benda yang orang tak tahu tentang Dr. Mustafa. Okay. Oh, you nak tahu? Dua benda je. I don't think ada benda yang orang tak tahu. Of course, kalau ikut asal saya, semua orang tahu saya daripada Iraq. Tapi sometimes people they say, oh doctor you are Persian. Some people cakap, oh you dari Turkey. Sometimes a lot of people they say, oh you are dari Egypt. So saya daripada Iraq. But I think this is not a big thing. Hari ni So that's one. That's one. Okay. Staff nurse, one of my staff nurse dia cakap, macam mana orang tahu? Ada seorang, one of my staff, suruh I beli into dia makanan Arab. So tiba-tiba one of other staff dia cakap, doktor nanti beli into I juga? Atau beli apa? Makanan, bukan you nak beli into the other staff? Atau macam mana you tahu? So I told them, macam mana dia tahu ada orang lain minta daripada saya untuk beli makanan? Cakap, alah doktor cerita you atas, luar, kiri, kanan, semua orang tahu. Atau macam mana dia tahu? Semua tahu. Tapi one thing about me, frankly speaking, I don't like to share my private life. Your? Private life. Private life, okay. Not private part. I say the private life. Okay. So basically, with due respect to my social media and all these things, kalau ikut post saya, you nampak post I semua pasal kesihatan, health, whatsoever. Yes, I can reflect some of me, tapi I believe in personalized thing because kena tinggal sikit into your personal thing. Kalau tidak, macam tak ada values. So this one of the things, maybe, I don't know, people that are, walaupun I'm known on social media, but at the same time also, I don't like to share my private part. But because doctor is doctor. Tapi kalau artis tak boleh cakap macam tu. Well, basically, I think artists also, they have their own corner as well. I mean, but you guys, because you force to share part of it, but I think is no harm to keep something from your family part, from your personal part, to keep it for yourself, because I'm sure kalau ikut Dato' Nora, depan kita sekarang ni lain, on the stage will be lain, kat rumah lain. Right? No. Kita manusia memang macam tu. Well, basically kita pernah travel with Dato' Nora. Kita tahu dia memang sama. Orang yang simple, humble, shy, very shy. Yes, very shy. Tapi sometimes, let's say for example, when I keep this to myself, and I keep it to myself that I don't like to share too much on my private life. If somebody asks, I will answer. But I don't like to share it in public. Okay. And it has come to culturally is you should not ask very personal questions sometimes because it's maybe from the barrier. From the barrier part, people they don't like to talk. But sometimes also bila kita tanya, orang macam terpaksa jawab. So sometimes we need to keep it to that sense. Actually, even kalau ikut agama kita, between even husband and wife, ada banyak everyone have to keep their secret. Let's say for example, nowadays, and they come in the era of, let's say for phone, for passwords, for ATM card, whatever. Actually, religiously is advisable. Everybody have to keep its own. Because
you need to keep that barrier because this is part of personality. Okay, password tak boleh share. Okay, pass ATM card. Alright, okay. 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 Apapun, So hari ni tak ada medical question. hari ni tak ada. Sebab hari ni macam nak relax je. Sebab I rasa macam I'm too hot diapit oleh dua So orang. kalau you rasa hari ni you dah free for me because Dr. Nora selalu marah I. Dia cakap, oh boring Dr. Muzni cakap exercise. So hari ni I tak cakap exercise. Tapi tetamu kita memang gila-gila exercise. Kalah doktor. Memang kalah doktor. Selalunya saya nampak tetamu kita datang sini semua kurang handsome daripada doktor lah. Alamak. Tapi ni hari ni sorry doktor, the moment dia masuk je, I tak nampak Dr. Mustafa dah. Saya bukan orang yang jadi royalty and for big brand macam dia. Saya orang biasa je. Bila the moment dia masuk, okay, sorry doktor. Taklah sekarang ni tukar rambut, pakai spek lain. I selalu tengok dekat TV, tapi hari ni first time tau, betul-betul first time tengok dia depan mata. Tapi tiba-tiba dalam TV nampak ustaz. Itu karakter. I terperanjat. Dr. Mus pun kadang-kadang jadi ustaz. Ya dah, I jadi ustaz. Tapi I tak tahu dia dalam drama tu, tiba-tiba nampak dia ustaz. Okay. Ini orang kenal ni. So kita nak tengok hari ni dia jadi apa. Dia jadi ustaz. Okay, let's see hari ni jadi apa. Okay, kita bersama dengan Aidil. Hai, Assalamualaikum Datuk. Salam. Aidil, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Saya terhibur lah tengok korang dua. Saya nak teropong lama sikit. Okay. Kita pun pusing-pusing. Pusing-pusing sekadar nak masuk. Kita gura-gura je sebenarnya. Apa khabar Itulah. Aidil? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Mus. Terima kasih Datuk jemput saya dekat podcast Jom Take 5. Thank you for introducing that. Okay, tapi memang betul saya teruja sebab rasanya memang kali pertama tengok mungkin jauh-jauh ke macam tu tengok di dekat macam ni. Itulah. Fasha kat sebelah, saya nampak Fasha kat sebelah tu sebenarnya. Okay. Alhamdulillah. Saya pun pertama kali juga saya rasa jumpa Datuk depan-depan. Kat Nora je. Kat Nora je. Okey, kat Nora. Dr. Mus saya dah boring jumpa dah. Alah, dah boring. Okay. Ni apa soalan lagi? Tak apa. I told you, I kena diam hari ni, dia akan hantam you balik. Okay, hari ni memang podcast kita betul-betul hot. Podcast. Okay. Pertama sekali saya rasa semua orang kenal Aidil di kaca TV, di sekarang ni ada social media dan sebagainya. Tapi ada juga yang tak kenal, yang kita nak throwback sikit. Aidil ni berlakon dah lama ke? Nama sebenar apa? Asal dari mana? Cerita sikit biodata. Okay, hai, Assalamualaikum. Nama sebenar saya Muhammad Aidil bin Abdul Aziz. Dan nama ni adalah Aidil Aziz lah. Okay, nama betul lah. Dan saya lahir di KL. Dan Okay. family saya asal dari Negeri Sembilan. Dan saya berlakon daripada tahun 2009. Okay. Masa tu saya memegang watak sebagai kadet polis. Dan untuk pertama kalinya saya dapat watak utama adalah pada tahun 2010. Okay. Masa tu pasal drama tentang bola. Dan nak jadikan cerita kenapa saya boleh dapat watak utama dalam masa yang cepat, sebab saya boleh bermain bola dengan baik. Jadi di situlah turning point untuk saya pergi lebih jauh dalam industri. Dan seterusnya hero tu lah, watak ni dalam TV tu, TV ni, selepas daripada watak utama dalam drama bola tu lah. Dan sampai sekarang Alhamdulillah. Tapi tak nampak pun sekarang main bola dekat TV. Sekarang ni sebenarnya saya terlibat secara langsung dengan satu klub di Johor. Yang mana diorang sign kontrak dengan saya 6 bulan untuk komit bermain bola sahaja dengan tim di Johor tu. Wow. Maknanya macam coach diorang jugalah. Macam lah. Bukan, saya merupakan player bola. Player? Wow. Player bola. Dahsyat lah Aidil. Itulah dia. Dia dah senang ni Pasal dulu cita-cita nak jadi pemain bola sepak. Cuma dulu bila cakap pasal bola sepak, Malaysia punya mentaliti mak bapak kita, bola tak masa depan tak ada. Tapi sekarang ni lain. Yes. Kalau kau main bola nanti mana tahu kau boleh jadi main untuk JDT, walaupun anak dia sebenarnya duduk Perak ni. Betul. Maksudnya mentaliti mindset mak bapak kita, main bola je okey dah ada masa depan, tak macam dulu. Kan mungkin hikmah dia dulu tak dapat, sekarang ni dah tua-tua baru dapat. So ada cita-cita nak main untuk JDT ke apa? Dah terlambat dah nak jadi pro, dah terlambat. Kita jadi semi pro je. Wow,
interesting maknanya daripada kecil lagi memang minat berlakon lah. Maknanya daripada sekolah lagi memang minat ke apa? Sebenarnya tak tahu yang ada bakat tu. Okey, masa saya berlakon 2009, mula-mula berlakon dengan arwah Yusof Kelana. Cerita apa tu? Akademi Polis. Drama Akademi Polis. Akademi Okey, Polis. okey, okey. Masa tu lepas Gerak Khas, drama Akademi Polis ni popular. Maknanya selain daripada Gerak Khas, Akademi Polis lah. Gerak Khas, Yusuf Aslam. Akademi Polis, Yusof Kelana. Okey. Okey. Dia nak mencari watak supporting. Maksudnya saya berlakon-berlakon terus watak supporting, bukan ekstra, bukannya ni watak-watak kecil. Okey. So dalam antara 4 orang ni dia nak cari lead supporting. So saya antara salah seorang 4 orang ni yang paling tak ada pengalaman. Yang lagi 3 orang ni ada budak teater, ada yang pernah berlakon. So saya zero. So YK kata, okey, korang 4 orang pergi kat sana hafal skrip ni 5 minit, datang balik dekat aku, tak hafal siap. Yusof Kelana, arwah Yusof Kelana macam bapak tiri. Garang doktor. Garang. Garang. Dia Yusof Aslam memang sama level lah. Dulu-dulu punya director memang garang. Okay, so tak apalah. Saya pun minta lah tolong diorang, tolong ajar. Pasal kita paling zero. Antara 4-4 ni saya paling zero. Lepas tu okay dah, Yusof Kelana panggil. Okay, baca. Okay, action. Lepas tu Yusof Kelana muka dengan misai dia tebal, dia macam muka. Lagi sekali. Okay, dia macam pelik. Engkau pernah berlakon apa? Saya pernah budak teater, saya ekstra ni. Engkau? Saya zero. Macam mana budak yang zero ni lagi bagus deliver dialog daripada korang? Saya macam bagus. Saya minta tolong diorang ni. Macam mana pula dia kata bagus? So dekat situ saya rasa macam, okay, sebenarnya aku ada bakat sikit kot. Ada bakat. So itu yang kata tadi, bila 2010 dapat berlakon watak utama sebabkan boleh main bola dengan baik, itulah yang turning point untuk pergi more dalam industri. Orang cakap kalau misalnya kita tak boleh pergi, baik kau tarik handbrake, kau cari kerja lain je lah. Okay. Bakat ada sikit, peluang tu ada, dan alhamdulillah sampai sekarang rezeki tu ada. So daripada 2010 lah, 2009 start 10 sampai dan sekarang. Berterusan lah dengan macam-macam drama. Drama yang paling banyak saya banyak tengok ada dekat TV. So yang paling hot sekali. Drama yang paling hot disebab ada satu drama saya first dapat Hero TV3. Saya rasa drama tu paling hot sebab saya dapat berlakon dengan wanita yang hot masa tu adalah Kila Ferry. Okey, Kila Ferry. Drama Samarinda. Saiful Nita tajuk dia. Masa tu Kila Ferry dia merupakan pelakon filem, dia tak ambil job drama. Tapi itu merupakan drama dia yang pertama juga. Jadi saya sebagai pelakon baru, dia sebagai pelakon filem yang baru nak masuk drama. Kami digandingkan bersama sebagai hero dan heroin. Saya rasa tu satu drama yang saya tak boleh lupa sampai sekarang, dan itu juga satu drama yang melonjakkan lagi nama saya dalam industri lah. So itulah drama Saiful Nita dengan Kila Ferry. Apa yang best sekali tentang drama tu? Macam mana dapat chemistry? Itulah sebab baru saya, kan macamnya. yes, sebab Kila tu tak anggap saya budak baru. Dia banyak bantu saya. Jadi saya rasa macam, dan masa tu pun dia yang buat saya punya Instagram. Masa tu baru start social media lah. Maksudnya nampak tak betapa baiknya Kila Ferry tu sampai dia buat set up saya punya Instagram. Kila Ferry adalah anak pada arwah Jadi saya rasa sangat-sangat macam bersyukur di saat saya first dapat hero di TV3, dapat digandingkan dengan orang yang sangat humble, sangat supportive dan sangat bagus daripada segi lakonan. So dia banyak membantu sebenarnya, dan dia punya populariti tu saya leverage dia punya populariti sebagai seorang pelakon filem, dan dalam masa yang sama orang lebih kenal Aidil Aziz pada ketika tu. Jadi saya memang tak lupalah, itulah drama yang best, yang manis pada saya. Selalu macam itulah, yang first one kita akan ingat sama bila-bila kan. Itulah selain daripada bola tadi tu, drama bola tu, itulah drama yang saya tak lupa sampai sekarang. Betul. I tak boleh cakap hari ni. I kena diam. Okay. Kena diam. Tapi doktor international, muka dia international. Doktor lepas ni dia ada orang offer dia berlakon depan ni. I pernah ada orang offer I into berlakon. Saya tak pelik doktor, saya tak pelik. Berlakon sebagai apa? Doktor juga. Okay. Tapi masa tu I was skeptical about it because I takut orang dia akan take it in a different direction. When you are in the field and tiba-tiba dia cakap jadi berlakon. Tapi orang ni bukan nak berlakon I apa-apa, dia nak berlakon I dekat hospital saya and just act as a doctor, just like within my field. Yeah. And actually they kasih I the script, kasih I whatsoever. Atau saya bukan jenis orang yang boleh baca skrip.
I dah biasa kan orang santai. Even kalau let's say invite for Astro Live, dia kasih ice cream I dah baca because actually lagi senang for I. Yeah. I nak be natural. Betul. Faham? Bila you tanya you kena jawab, you kena buat macam ni. Ada satu ada brainstorm this company for they do banyak into advertisement for medical doctors. So dia buat project dengan I, sponsor one of my vendors. So basically one of it is actually they want to do my life started from the time I start the graduation from Iraq, the war and all these things. Then they start to bring it and they have to throw some blood on my face. It's an acting, drama. 4 minutes. My God. I thought never in my life I have to repeat the recording as much. Then he said, okay, you have to talk. When you said, okay, then that was the most difficult time. Yang itu yang I thought because macam mana ni dia dapat all this idea. Masa kita duduk in the before, dia nak kenal I. Okay. Kita duduk makan dekat Bangsa Shopping Complex. Makanan biasa. Dia doktor, remember masa kita duduk, you cakap pasal your cerita. Kita nak that action. Atau because that one was natural me. Now you are asking me to act. I cannot. I cannot. And then I discover I'm not an actor. Maybe naturally yes, because we are expressive people. Yeah. Actually berlakon ni memang bakat yang tu memang orang ada bakat tu lah. Macam Aidil memang dia pelakon. So, saya kalau orang suruh berlakon saya tak boleh, saya nak ketawa. Yelah macam itu juga doktor. Tak semua orang boleh jadi doktor. Tak semua orang boleh bedah-bedah. Tak semua orang boleh tak macam ni lah Aidil. Sometimes we said we want you for this scenery, you just appear as to be a doctor or whatever. Okay, senang. Actually bukan senang. Tak senang, langsung tak senang. Susah. Memang susah. Yeah. So that's why kita kena respect orang yang kat depan kita. Memang kita respect, penyanyi, pelakon, tapi macam ni lah kan? Datuk. You benda ni bila you nampak in TV or drama or for you is very simple. Okay, I mean you pernah see people, but I mean for people kita normal people macam I don't know how this movie or drama is actually recorded. Now I know because they recorded in my house. I've seen all this how the preparation was. Betul. Tapi when it is come to the point that you sendiri buat benda ni, susah. Yeah. Susah. Correct. You kena is a different way of. Sebab tu kau ni drama boleh pandai buat macam ni. Betul ada orang yang boleh act. Then it is a talent. Bukan mudah nak berlakon. Betul. Saya sangat setuju. Okay. Jadi kita nak tanya dia. Macam Aidil, siapa pelakon idola Aidil, macam pelakon laki-laki kan, sebagai laki you minat siapa? Okay, kalau dalam Malaysia saya minat dua orang ni sebenarnya. Satu Bron Palare dan satu lagi Saiji Sam. Oh, okay. Saiji Sam. Bron Palare sebab saya nampak satu package yang ada pada dia yang dia ni boleh main international. So dia ada package tu. Macam Saiji Sam, dia ada satu bakat dan effort yang gila-gila. Kalau watak ni dia kena gemuk, dia gemuk gila. Dan kalau next job dia kena kurus, dia boleh kurus gila. Bayar dia betul gemuk untuk kurus. Itu sebenarnya. Topik baik ni. I nak masuk ni. Nak masuk? Tak boleh masuk. Hari ni tak boleh masuk. Nanti, doktor. Okay. Aidil lah, support lah sikit Aidil. Tolonglah sikit hari ni. But it's not easy kan. Itu perlukan effort kan. Maksudnya macam mana effort tu terletak pada dia lah. But it's not easy. Tapi itu ada pada Saiji Sam lah. Itu yang saya sangat minat lah. Bron Palare dengan Saiji Sam. Okay, Aidil. Nowadays nampak banyak action movie in Malaysia. They are doing great job. Okay, the production amazing. Betul. Actually, I am expecting in one of these movies to see Aidil because Aidil badan dia memang cantik. So kalau dia akan buat all this dia tak payah pakai stunt lah. No, memang dia memang actually very fit this type of personality. Amin. Saya harap Allah makbulkan doa doktor tu. Okay, tak sebenarnya macam ni doktor. Saya kita berlakon ni ada dua ni, satu berlakon drama, satu berlakon filem. Okay. Disebabkan saya dah terlalu lama main drama dan jadi baru nak ke arah filem, dia agak makan masa sikit doktor. Sebab skill you berlakon dalam TV dengan berlakon dalam movie dia different. Different. So saya belum habis lagi orang cakap menguasai ilmu
berlakon untuk dalam filem. Jadi saya rasa kalau saya dapat sekarang ni pun saya tak boleh perform well. Sebab saya mungkin dah habis khatam dekat TV tapi movie belum, doktor. Sebab saya kalau boleh bila movie tu keluar, bila saya dah matang dalam movie tu, saya nak orang cakap ayat dia, Aidil, kau nampak lain gila. Saya nak yang itu. Saya tak nak macam achievement, itu Aidil, you pencapaian, bagus lah, bagus lah kau dalam tu. I don't want that. I nak korang nampak aku dalam filem ni, korang tak pernah nampak langsung aku kat dalam drama. I want that. Wow. Tapi insyaAllah satu hari nanti, saya percaya benda tu. Tapi online, right? Memang on that line, right? Ya, track, on yes. that line, Yeah, on that line, doktor. So sebab itulah saya sekarang ni, saya besarkan badan saya. Sebelum ni badan saya size M. Now saya pergi main filem, saya kena jadi L. Sebab untuk badan size M dalam TV just nice. Tapi bila you move to the movie, badan size M you kecil. Oh, you. Saya perasan benda tu. Jadi macam, oh tak boleh ni. Saya kena besarkan badan Bulk saya. Sebab up tu lah. now saya size L. Fit yang besar sikit. Dulu kan, mula-mula doktor jumpa saya macam kecil sikit kan. Lepas tu doktor jumpa saya makin lama makin fit. Tu dia sebenarnya. Sebab now on the track lah macam doktor cakap on the line kan. Sikit lagi doktor. InsyaAllah. InsyaAllah, I tak tahu. Tapi Dia dalam bukan untuk besarkan, dia untuk bulk up. Ya, untuk movie, I faham apa dia. Tapi Doktor faham kan? Tapi I don't know that you minat benda ni. Tapi dalam otak saya, benda ni memang lagi sesuai into you. Yes. You are from that gang actually. Ya. Saya harap satu hari nanti bila ni dah saya rasa pada saya Allah tahu masa bila yang terbaik dia nak bagi saya. InsyaAllah. Sebab saya percaya benda ni bila kita usaha dan bukan mudah untuk dapat. Jadi bila kita sekarang ni saya belajar dulu, saya buat apa yang patut. Once saya dapat karakter ataupun action film yang ni, doktor, Action betul doktor, saya habis saya buka ni. saya baru nak cakap sebenarnya. Sebab Popcorn duduk, kalau tidak nak suruh dia tunjuk dia muscle dia. Aduh. Tapi takut sensor pula. Okay, maknanya action movie adalah you punya dream lah. Saya rasa makanan saya untuk saya shine, saya rasa action movie. Sebab kita sebagai pelakon kita kena tahu macam kalau penyanyi, akak kena tahu lagu genre apa yang akak rasa akak boleh kill kan. Betul. Sama juga dalam filem, saya rasa action adalah saya punya. Okay, sekejap. Nak jadi orang baik ataupun orang yang tak baik? Because in action always ada orang baik, ada orang yang tak baik. Mana yang satu? Okey, satu soalan yang baik. Tak pernah orang tanya saya benda ni. Okey, dia sebenarnya kalau nak menyerlah adalah watak jahat, doktor. Jahat tu? Watak jahat. Watak jahat you akan menyerlah. Sebab lagi satu you boleh main besar sikit. Kalau watak baik you kena minimize. Kalau you jahat you boleh maksimum. Jahat betul-betul lah. Kena jahat betul. Main all your tools. Kalau baik you tak boleh main kan you know kan. Saya rasa watak jahat lah, doktor. Okay, alright. Okay. Watak jahat lah, doktor. Itu watak je. Watak je. Watak. Tapi I mean from reality, benda ni akan affect your social image bila on the way. Bila you jalan, orang jumpa you in the mall whatsoever. Engkau benci engkau you buat apa bunda hal whatsoever dalam movie. Selalunya pada makcik-makcik lah yang betul-betul emosi, doktor. Dia akan macam jahat betul. Tapi kita sebenarnya happy sebab sebenarnya dah deliver. Dah sampai. Deliver. Yeah, correct. So okay je sebenarnya, doktor. Sebab yang penting personality kita depan-depan. Kalau kita jahat dalam TV tapi dekat luar kita makcik apa khabar. So orang tu akan jadi macam dia ni tak adalah dalam TV dia jahat dalam kan. Itu karakter je. Dekat luar janganlah kerek je. I like that. Karakter. Editor pun gelak tu. Itu karakter. Kat luar kerek je. Okay. Nice one. Okay, right. So dah berapa tahun berada dalam industri lakonan, masih solo lah pada masa tu sampai 2019 lah. 2019. 2019. Baru lagi. Baru lagi itulah sekejap je dah So berapa tahun dah. 2019. Nak tahu macam mana boleh bertemu. Saya dah agak dah soalan ni akan terkeluar. Mestilah tanya sebab nak tahu kan. Sebab saya pun dua-dua peminat kan. Pastinya Aidil dah kenal Pasha kan. Of course sebab sama-sama dalam industri. Of course. Macam mana detik-detik tu, momen-momen yang the spark tu macam itulah dia memang itulah tak sebenarnya saya dekat kami bekerjasama dalam satu sitcom and then
Sebenarnya saya tak kisah pun dia Fasha Sanda ke apa ke. Sebenarnya saya tak kisah pun kalau artis tu dia popular ke dekat set ke apa ke. Saya tetap buat saya punya hal dekat set. Lantak lah, saya tak adalah kita macam Fasha nak ambil gambar boleh, nak ambil, kita nak beri, nak masuk dalam dalam media sosial kan. Saya buat saya punya karakter lah, saya relax je lah. Bukan karakter je, saya relax je. Saya relax je. Berani engkau So saya rasa macam kat situ dia lain daripada yang lain pada tanggapan Fasha. Okay. Sebab selalunya pelakon-pelakon yang berlakon dengan dia excited nak ambil gambar. Ambil peluang lah nak akan macam say hi selalu. Macam saya relax. So dia rasa macam cool gila Mamat ni. Kan? Lepas tu pada tu kita orang berkawan. Itulah saya nak cakap pun susah, tapi dia lebih kepada kalau dah orang tu jodoh kau, kita semuanya dipermudahkan daripada kita berkawan, and then kita plan untuk bertunang, and then tahu-tahu dah kahwin. Dia jadi macam tu. Of course lah bila saya minatkan dia, of course saya minat dia, saya ngorat dia. Tapi benda tu dipermudahkan. Itu saya rasa macam dia ni kot jodoh aku, sebab very easy. Awak ngorat easy. dia, awak ngorat Fasha Sanda Mestilah saya kena ngorat dia. Tapi cara yang different. Cara yang Okay, so cool. apa ni jangan lelaki-lelaki di luar sana dengar Aidil nak cakap macam mana dia mengurat Fasha Sanda ni. Okay, tapi one thing about Fasha, everybody know Fasha very difficult in one point. Dia very punctual person. Yeah, Yeah. correct. Yeah. Very 100%. punctual. Dia tahu masa ada one time kena come our friend. So he said, okay, rushing. Kenapa? Nak jumpa Fasha. Okay, kenapa? Orang ni kalau you lambat sikit memang dia akan marah. Yeah. You come on time. Kalau you nak save, just be on time with her. Yeah. Oh, okay. Betul. Macam mana dia mengurat tadi? It's okay. Macam mana? Yang tu I nak tahu Tak, this point. Nak tahu this point. Tak ada, kita macam saya tak ada, mungkin saya tak over kot. Saya tak over, saya relax, kita tunjuk kita suka, kita minat, tapi kita tak over. Cool So mungkin dia rasa cara tu berbeza dengan cara-cara yang sebelum ni lah. Ini saya apa dia jual mahal Bukan macam mana nak cakap? Siapa yang jual mahal? Ada idea lah jual mahal lah tu. Mahal, okay. Ada Control sikit lah. kot, sikit lah kot. Bukanlah jual mahal, tak fair lah kalau saya Ini nak cakap kena jual tanya mahal. depan Fasha. Ayat apa yang ayat Kita murah jenis tu? cool kot. Kita Okay. cool. Okay. Kita cool. Walaupun kita WhatsApp suka dulu ke, ke? kita relax, kita suka ke, kita teruja ke, kita cool. Kita tak show Kena off gentleman sangat. betul. Kan, gentleman. So benda tu yang saya rasa buat mudah untuk dia terima saya. Sebab dia sebelum ni dia kata macam orang beria-ria nak ni. Kan, kalau dia panggil makan sekali, orang tu akan macam teruja. Tapi dia panggil saya makan, saya macam tak apa. Sebenarnya dekat belakang saya dah cakap dengan Fasha panggil makan ni macam mana dia tu? Apa aku nak borak dengan dia ni? Sebenarnya behind the scene. Betul. Tapi dekat depan tak apa. It's okay. Tak apa makan dia. Tu jual mahal lah tu. Jual mahal ke? Jual mahal lah tu. Dia bukan jual mahal. bukan jual mahal kat orang, betul? Bukan. Cool dia tunjuk. Cool. Depan cool. Depan. Tak apa. It's okay, tak apa. You makan. It's okay. Bawa lepas makan kan. Buka belakang-belakang member, Fasha macam mana ni? Aku nak borak apa dengan dia kan? Sebab yelah dia another level daripada saya. Saya akui benda tu kan. Fasha Sanda aku dengan Aidil Aziz jauh ni kan. So tiba-tiba dia ajak makan pula apa semua. So saya rasa macam dia ni baik lah kan. So okay lah, tak apa, aku rasa aku boleh further untuk next pula macam mana kan. Keluar ke kan. Tengok okay keluar pun selesa apa semua. Dan kita tak adalah declare macam jom kita couple, tak ada. Kita kawan, kita close, but kita tahu yang kita semakin close. So itu yang saya cakap tadi tu, semuanya dipermudahkan. Tahu-tahu dah bertunang, tahu-tahu dah kahwin. Sebab kita orang bertunang sekejap je, tak makan masa pun, sekejap dalam 3 bulan macam tu. And then kita Macam dia propose macam mana? Mula-mula nak propose, nak bertunang, nak kahwin tu. dia sambil-sambil je macam tu. Maksudnya saya tak ada macam saya kalau nak tunang boleh, kalau kita kahwin dia tak ada, dia macam tu je, macam masing-masing dah open dah dah open, just macam kita spark sikit je dia dah jadi zzzz. Dia saya spark sikit je dia zzzz. Nak cakap macam mana doktor. Benda ni I tak tahu. I tak tahu. Berapa tahun kenal dia? Saya percaya doktor kan orang tahu lah. Saya dah lama tak ada spark tu.
Oh, kena tukar plugs. Okay, teruskan. Lepas tu dah bertunang tak lama dan decide kahwin. Tak, maksudnya kita orang dah tahu dah, maksudnya okay, kita bertunang tak lama, okay, lepas tu kita kahwin. Okay, kita tu saya cakap tadi tu, bila orang tu jodoh kita dah niat nak kahwin, Allah permudahkan. Yes. Daripada segi urusan dan kewangan. Ini pun satu benda yang miracle juga ni, kewangan ni. Betul. Orang cakap jangan risau, ada rezeki kahwin. Betul. Niat je. Nak bina masjid, kau tengok Allah tolong macam mana. Itu dia. Daripada segi tu saya cakap tadi tu, Allah permudahkan daripada segi urusan dan kewangan. So nak kahwin jangan takut. Doktor? Doktor. Ini yang betul. I tak cakap benda ni jadi podcast tu. I tak cakap. I tak reply. Doktor, saya tak habis lagi. Betul tak juga saya cakap? Allah permudahkan. Betul. Itu saya tanya. Betul. Okay. Ini nama dia kawan tapi kawan jahat lah. Tu. Saya rasa betul lah Kak Nora cakap hotcast. You know hotcast hari ni. Okay. Dah kahwin ni. Dah kahwin dah kahwin. muda, dah kahwin, dah mengenali, dah dapat dah Fasha Sanda ni kot. Perasaan, cuba cakap ikhlas. Apa perasaan kau kahwin dengan Fasha Sanda kot? Dapat Fasha Sanda kot. Okay, honestly saya tak rasa apa yang Kak fikir tu. Sebab Fasha tak meletakkan diri dia di atas. Kalau dia letakkan diri di atas, saya reject. Come on, kita cool. Fasha Sanda tak Fasha Sanda? Padahal kat belakang tu Kena call mana phone call. Fasha Sanda call. Sebab itulah dia rasa saya ni lain daripada yang lain. alright. Oh, Kan? pandai. Sebab okay, mungkin itu sifat saya yang jenis macam tak apa, relax lah kan. Kalau suka pun tak ada kita nak beri over. Mungkin itu cara saya lah kot. Okay. Kan? Dan dalam masa yang sama bila kita berkawan tu dia tak meletakkan diri dia as a Fasha Sanda. Jadi saya tak rasa macam aku kahwin dengan Fasha Sanda. No, dia pasal yang penting adalah dia kahwin dengan saya, kahwin dengan family saya. Family saya pun rasakan benda tu. Jadi kami rasa macam mana kahwin mungkin dengan macam orang lain rasa jugalah kot. Tak adalah rasa macam aku kahwin dengan Fasha Sanda. No. Dia letak diri dia di tengah-tengah. Dia tak letak diri di atas. Walaupun semua orang memandang dia di atas, tapi tak. Itu yang penting. Sebab kami sifat sama. Kami letakkan diri kami di tengah-tengah, bersederhana. Itu lebih indah. Sebab itulah saya nak dia. Jadi laki-laki di sana kalau nak mengurut orang jangan over-over. Well, I think this is very where we have to build up the intellectual type of relation. Benda ni berlaku boleh jadi on the other side as well. Kalau let's say for the lelaki is also in a high position, perempuan tak ataupun doesn't matter, as long there is an agreement, then this is where basically dua-dua orang kena come to one point. Okay? Kalau ikut agama kita also advice for that, and especially for perempuan. So kadang-kadang responsibility perempuan lebih perempuan responsibility lebih pada lelaki. Lelaki responsibility lain, perempuan daripada lelaki. Tapi kalau setiap orang dia tahu okay, ini bahagian saya kena jaga, ini bahagian saya kena jaga, tak ada masalah. Tanggungjawab Okay. masing-masing. Itu penting. Selalunya kita tengok kalau di luar negara sekalipun lah, memang perkahwinan kalau dua-dua star ni memang kadang-kadang ada problem, kadang-kadang it's not easy kan. Itulah kadang-kadang ada isu-isu insecure, yang ni rasa lebih, yang ni rasa kurang, lepas tu yang ni tengah up, yang ni tengah down. So macam mana Aidil tak rasa macam yalah Fasha job tak berhenti, lepas tu you tak ada job 2 tahun, macam mana? So cerita sikit. Okay, sebenarnya alhamdulillah lah rezeki tu tak putus-putus sampai sekarang ada. Okay. Kita tak berfikiran macam tu sebab orang nampak yang luaran, orang tak nampak yang dalaman. Yang kami saja yang tahu. Jadi kita tak pernah rasa macam kau lebih, aku lebih. Tidak. Dan paling penting kalau misalnya kata rezeki yang kami dapat tu, kami percaya itu rezeki anak-anak. Itu yang kami tekankan. Alhamdulillah rezeki anak-anak. Itu yang selalu disebut. Jadi tak ada pernah ada isu macam biarlah orang nak cakap apa, orang boleh cakap. Dia nak cakap itu ke ini ke, yang penting kami pilih untuk nasib baiklah yang Fasha ni pun dia bukannya jenis orang cakap macam saya cakap tadi lah, yang jenis meletakkan diri dia di atas, dia letakkan diri dia bersederhana. Jadi itu yang menyebabkan kita tak ada rasa macam dengki ke ataupun rasa macam susah hati ke bila kadang-kadang kau ada kat atas, aku rasa macam tergugat pula nanti orang cakap apa, ataupun bila saya di atas nanti kan dia rasa, kami tak ada rasa macam tu. Alhamdulillah, sebab
itulah dia mungkin bila rezeki tu ada, itu adalah rezeki anak-anak. Dan apa yang kita buat ni pun sebenarnya adalah untuk anak-anak. Untuk kita nak cari, untuk kita rasanya macam cukup dah sebenarnya untuk kita, tapi untuk anak-anak itu yang lebih penting. Jadi sebab itulah sekarang ni kami dah bermula dengan berniaga Kopi Saigon tu. Okey. Sebelum kita nak pergi ke Kopi Saigon Yes, tu. sekejap lagi kita kupas lagi. Sebelum tu nak tanya. Tapi, okay, one thing also, see that sometimes bila kita come to the personality, dua-dua orang ni suka, I tak nak cakap, tapi dia suka derma and bantu orang lain. Okey. So, Aidil ataupun Fasha Sanda. So, bila you tahu jenis orang ni memang macam tu, I rasa hidup dia tak ada berkira-kira. Everything is terjadi. Itulah saya rasa benda yang paling baik adalah kita share kita punya rezeki. Very good. Dan paling best adalah kita share antara duit dan makanan, kita share food. Fasha ni dia suka sedekah makanan dekat orang. Okey. Kan, daripada kita bagi duit dekat orang, lebih baik kita bagi food pasal dia terus mengalir dalam ni. Kan, jadi itu pun sebelum ni pun saya kurang. Jadi bila saya tengok dia punya sifat dia begitu, yang baik kita ikut. Dan alhamdulillah, betul lah tu. Bila kita banyak bersedekah ni, Subhanallah. kita takkan berkira-kira ataupun apatah lagi ada sifat tamak. Trading dengan Tuhan you akan dapat. You bagi lebih, You bagi lebih, you dapat lebih. lebih. Itu key point yang saya pegang. Tapi yang penting, bila you bagi lebih, kena betul-betul keluar dari sini, dari hati. Correct, doktor. Kalau tak betul-betul daripada sini, jangan kira. dia tak jadi. Betul, tak doktor. Betul. Saya setuju yang itu. Saya setuju. Hebat pasangan. So hari ni kita nak berborak lebih sikit, so dia kita tak kasihlah dia tanya soalan, because soalan dia hot sangat. So Tapi pasal apa hot? Pasal dia hot, doktor. Cia. Aidi, you kena support kau Okay. Hari ni podcast pertama kali orang cakap saya hot tak? Ya. Cakap. I cakap hot soalan, I don't know, Allah alam. Okay. Back. Okay, back. Nak tanya, pernah bergaduh dah dengan Fasha? Cik cakap betul-betul. Alamak. Alah, bergaduh suami isteri manja-manja tu biasalah. Pasal dia Manja-manja, manja. Dia manja. Biasalah perempuan kan. Betul. Kalau lelaki manja, pelik pula bunyi dia. Maksudnya kalau lelaki yang kuat merajuk, pelik pula bunyi dia. Okay, Aidil kena bagi nasihat dekat lelaki-lelaki di luar sana. Macam mana nak handle wanita kalau bergaduh. Perempuan sekarang ni dia susah tau, dia banyak anxiety lah, insecure lah, nanti dapat panic attack lah, inilah, itulah. So macam mana Aidil handle seorang isteri yang cantik, yang hot, yang talented, yang disukai ramai, kalau bergaduh macam mana? Cerita kan. Okay, kalau ni saya rasa kita kena buang ego lah. First kita kena buang ego kita sebagai lelaki. Lelaki ego memang tak boleh lari. Perempuan pula kuat merajuk tak boleh lari. Maksudnya antara lelaki dengan perempuan yang kuat merajuk, antara lelaki dengan perempuan, siapa yang ego lebih, lelaki akan ego lebih. Saya rasa untuk nak selesaikan apa-apa masalah ataupun nak pujuk ke apa, kita buang jauh-jauh ego kita, dan intonasi kita tu akan melembutkan hati perempuan. Pada saya lah, intonasi kita tu akan melembutkan hati perempuan, dan dalam masa yang sama kita nak settle, jadi kemaafan tu mesti akan keluar bila kita dah taruh ego kita jauh-jauh, suara kita pun dah lembut, perempuan pun dah dengar macam okey, dan kita minta maaf, peluk, settle lah. Lepas pada tu janganlah tanya lagi. Lepas pada tu tit, lepas tu saya buat tit, lepas tu dah ada tit. Yang tu tak payah record semua tak payah. So laki-laki kena kurangkan ego. Kena mengalah lah sikit. Kena mengalah. Sebab perempuan ni selalu betul, walaupun kadang-kadang dia salah. Betul, doktor? Dia salah pilih laki tu tak betul lah. Betul juga tu. Kalau let's say for example, benda you cakap memang betul 100%. Tapi also perempuan, dia tak boleh take the things for granted. Maknanya betul. Dia akan tak apa, nanti dia akan minta maaf, minta dah set already. Cannot. Benda ni bukan selalu. Pada saya lelaki kita kena taruh satu border yang itu, doktor. Ada some limit. So idea this is not lelaki perempuan. This is about manusia.
kita kalau kita take things for granted, memang akan benda ni jadi habit. Betul. In So, general, itu general betul jadi kan? habit. So yang tu yang ego betul, 100% I agree on that. Tapi also perempuan kena pandai. Because lelaki usually tak pandai sangat. Perempuan yang lagi pandai. Into macam mana try to solve the problem. Yes. Cuma the problem kadang-kadang perempuan is the problem because dia fikiran dia memang terlalu kompleks. Okay? So this is where basically lelaki bila dia fikir, dia tak boleh fikir ikut otak dia. Kena berfikir macam mana dia fikir. Dia kena ikut otak perempuan. Then actually there will be no problem. Okay. Because kalau lelaki pakai otak dia to solve the problem dengan perempuan, tak jadi. Kena pakai otak dia, ikut setting dia. Okay, tak ada problem. Itulah dia. Tak ada perempuan lain. Dia tangan dia kat Nora bulat-bulat kan. Tak ada perempuan lain. Okay, suruh kita ambil gambar. Ambil gambar. Lama dah pendam ni. Okay. Lepas ni I terus balik rumah. Okay, faham. Contoh lah. Contoh. Tadi kita sebut ni saya tertarik ada baru-baru ni bukan viral lah tapi saya pernah baca lah di media kalau nak kata macam pasangan ideal dan juga kenapa mic sana jauh ni tak apa dia tak sampai hati. Okey. Fasha dan juga Adis seorang orang kata pasangan selebriti, pasangan artis yang dia suka iramai kan. And then pergi travel baru-baru ni apa semua. Lepas tu adalah kes orang sebut macam tak naik first class ke apa. So bagi saya bila saya baca tu kan, bagi saya saya respect because kita pun travel juga. Kadang-kadang kita bukan soal tak mampu. Kadang-kadang kita memang nak enjoy the moment tu. Kadang-kadang especially kita dengan anak-anak semua. Tapi bila perception orang kan, alah tak ada duit lah tu, tak mampu dah. So mungkin ada boleh cerita sendiri pengalaman yang berlaku tu lah. Masa tu kita nak balik ke kampung Fasha Perlis yang mana flight tu tak sampai sejam pun. Jadi takkanlah kita nak ambil yang business class kan. Membazir. Lagipun hai duduk dalam flight 45 minit okey je, kami semua okey je kan. Jadi bila hamba Allah tu berkata macam tu, saya rasa kesilapan dia lah. Dan saya harap dia dapat jadi pengajaran lah kepada orang-orang lain sebelum nak berkata sesuatu pasal artis, fikir dulu. Sebab artis ni pun manusia biasa juga. Kami manusia biasa. Macam saya cakap tadi, kami meletakkan diri kami di tengah-tengah. Jadi kalau artis naik seat biasa, saya rasa tak ada masalah pun kan. Lagipun benda tu membazir ke? Buat apa kita nak spend untuk yang beribu-ribu just 45 minutes. Untuk Baik kita bawa sampai nanti kita bawa family kita makan besar dekat kampung tu lagi puas hati. Actually kalau pergi flight tu 45 minutes duduk business class akan cakap 45 minutes also naik business class. Duduklah biar. Cakap juga. Itulah persepsi orang ni macam-macam. So kita memang come to the point. Don't read the comment. Don't read the comment. Don't read the comment. Betul. Pasal kalau kita read, kita akan masalah. Sebab kita manusia memang kita tak kuat untuk nak tempuh netizen ni punya komen. Actually berlaku few times. Kadang-kadang kita travel group whatsoever. Kita pergi macam let's say long trip. Kadang-kadang kita ada some privilege to masuk macam business lounge or whatsoever. Kita tak masuk because kalau let's say dalam group kita 8 orang 2-3 orang boleh masuk. Ada yang I pernah nak masuk business, silakan. Tapi I would rather spend time dengan kawan saya yang kita we are going for long trip. So that's why this actually traveling thing is betul-betul yang kalau you nak kenal orang, dia cakap so Itania okay. You kenal Ideal. Kenal dia, kawan saya dah berapa lama. You pernah buat bisnes dengan dia? Pernah? Okay. Then you kenal dia dengan masa dia marah. Kenal. So he's my good friend. I know him very well. Pernah travel dengan dia tak? Dia cakap, tak pernah. Then you don't know him yet. So nak tahu orang kena travel together. So this is where basically traveling through is actually is a thing of macam kita cakap, is a social thing.
Okay, what is the moment? Okay, macam Aidil and Fasha nak pergi dengan keluarga. So you tak fikir pasal kursi ke so you just want to go nak jumpa family, nak pergi apa. So these are the considerations sometimes gila-gila lah ni. So that's why kita ignore je. Kita kena rapat pun bekas kita pernah travel 3 hari. Bukan kita lah, dengan grup kita pergi ke Cambodia. Cambodia, yes. Yeah, it actually was a nice trip because kita pergi Cambodia because kita build masjid. So masjid kat sana. So ceremony buka masjid. So kita bawa orang. Tiba-tiba call Nora call Rafiq, okay, tak ada apa-apa. Jom, let's go. Tiba-tiba kita duduk hotel sedap gila. Kita everyday morning breakfast, bubur rawas, apa. Kacau dia makan apa ni? Tu tak boleh, tu tak boleh. So kesian lah. Dia nak telan pun tak boleh telan. Stress. Bila keluar breakfast je, alamak, doktor dah makan sikit. Coffee. Okay. Ada cerita tadi dia berbalik daripada coffee shop dia dengan khabar dah buka coffee shop. So bila nak panggil kami dan ceritakan macam mana terkeluarnya nak buka coffee shop. Why coffee shop bukan tea shop ke? Yelah, itulah dia. Tak, sebenarnya kami baru buka, saya dan wife baru buka kedai Kopi Saigon dekat My Town Mall Ceras. Dekat level B1. Kami penggemar minuman Kopi Saigon ni. Bukan kami je, anak-anak pun minum juga. So daripada 2021 kami minum kopi ni. So dia punya founder dia, Encik Acap, kata jomlah buka. Dia franchise kan. So kita orang macam tak apa, relax dululah, kita tengok nanti macam mana. Lepas tu dia kata okay, ada satu location ni, My Town. Sebab kita orang selalu pergi My Town tu pasal ada playground dekat situ, selalu bawa anak main playground dekat situ. So kita tahulah capacity semua macam mana dekat situ, parking, orang berapa ramai, Melayu berapa ramai customer. So kita dah tahu dah dekat situ sebab selalu pergi. Cakap ini tempat ni jackpot ni kalau ambil ni. Produk dah kita dah tahu tak, no issue. So location kan? Dan Kopi Saigon ni pun kita tahu setiap lapisan masyarakat minum, Chinese pun minum, budak-budak kecil pun boleh minum sebab dia bukan kopi saja, dia ada peach tea, dia ada sekarang ni tengah famous matcha. So saya rasa macam okay, ni rasanya kita punya yang first yang kita rasa dengan komitmen yang kita ada, I rasa inilah bisnes yang kita boleh buka together. Sebab yelah kita pun ada komitmen ambassador kita. Macam Fasha dengan dia punya ni, macam saya dengan Alisan punya komitmen dengan shooting lagi. Kalau kita berniaga yang kita perlu start daripada zero, contoh macam kedai makan, restoran, yang memang kita kena operate sendiri dengan masa kita yang ada, dia agak susah. Macam franchise ni, diorang barang stok memang dia dah bagi, HQ dah bagi. Dah ada SOP dia apa semua. Dah ada SOP dia apa semua kan. So saya rasa kita pencinta kopi, anak-anak pun suka kopi ni. Jadi okay, inilah kita bermulalah Kopi Saigon, bisnes kami bersama. Alhamdulillah. Dah berapa? Tak pernah. Dia tak ajak kita. Baru lagi tu ini nak jumpa ni. Ingat datang saja ke sini. Nanti dia jemput datang ni. Kita buat podcast kat sana pula. Okay, actually Kopi Saigon apa yang beza dengan kopi? Doktor penggemar kopi, cerita sikit. Okay, so basically when you come to the coffee, there are things that you need to know in the coffee. Is number one, is the body, is it full body or half body? Because bila you pecah the bean or the aroma will come up. So the full body is the complete, half body is the one that it is already broken. Okay, so this is basically some people. This has come to the second level when you want to feel the content of the bean, what you talk about sourness. Okay. Masam-masam dia macam mana. This come to the second level also when you need to know the roasting. How deeply roasted. So some people they like it to be like macam burnt coffee. Some people they don't like it burnt coffee. So you have the full body, half body, then you have the sourness, then you have the roasting of it. Out of all this, the bean itself tastes lying from each bean have its own taste. Understand? So for you, in order to know if you are a coffee lover, between all this, you will get let's say for example, I like full body, half roasted, not sourish. So when I go and talk to a coffee guy, he understands what I want. So I said, okay, I tak kisah kalau deeply roasted, not deeply roasted, janji bukan sourish.
So bila I tell, okay, I nak coffee tanan because I drink coffee only macam double espresso or maybe Americano if I take it with something. And then basically this is where start to taste the coffee. Okay. Macam doktor favorite Americano? Americano is actually is just because of, I take it because it's just the volume. Kalau tidak is double espresso lah. Double espresso lah. If you go to countries macam Italy, if you ask them for Americano, they look at you. You are not a coffee drinker. Oh yeah. Kalau you cakap I nak Americano, because they will look at you, you are not a coffee drinker. Then? So kena espresso or double espresso? Kalau pergi It's a Italy lah. pure. Kalau dekat Italy Italy, it's a pure coffee. Tapi doktor ni saya perasan doktor ni memang kuat minum kopi. Memang. Sebab mungkin dia tak cukup rehat and then otak. Actually coffee ni is by any sense is good, alright? But also coffee is some habit and some addiction. Ya, betul. Addiction. Itu yang bahaya tu. Kalau kita bulan puasa macam mana? Kan? Bulan puasa, even kalau buka puasa lepas tu semayang lepas tu, maybe satu hari tak pernah minum kopi. Maybe berapa hari you tak minum kopi. It's more of habit. Yeah. Satu hari, saya pun hidup saya tak complete kalau tak ada minum kopi lah. Jap. Kena dengan trademark kopi Saigon lah. Tiada hari tanpa kopi. Kopi Saigon. Kena kopi Saigon. Tiada hari tanpa kopi. Tiada hari. Okay. Ada hari. So what's so special about kopi Saigon from the bean or whatsoever? Okay, dia daripada Vietnam kopi. Vietnam. Vietnam. Yes. So dia bukannya macam like the type yang doktor cakap tadi. Dia from Vietnam coffee. So dia ada a few taste yang macam mana saya nak cakap? Saya nak cakap pun pasal kopi ni pun saya tak expert sangat. Tapi dia lain lah, maksudnya dia ada butterscotch coffee. Dia ada buttercream. Dia ada variety. Dan dia punya kopi pun tak berapa kuat sangat. Dia bukan macam Americano, double espresso. Dia bukan macam tu. Dia ada taste. Dia ada taste dia lain. Selain daripada kopi tu, dia ada mix with some taste lah. Which is hanya kopi Saigon je yang ada macam taste macam ni. Sebab tu saya cakap tadi, budak-budak pun boleh minum kopi ni. Contohnya macam ada kopi macam Americano double espresso, budak-budak mana boleh, you tak boleh minum. You budak-budak lagi itu kan. Bapak budak dengan budak lah. Kan. So macam kopi Saigon ni dia itu yang berbeza dia dengan kopi-kopi yang lain. And then selain daripada kopi, bukan saja kopi, kita ada juga peach tea. Macam saya cakap tadi, kita ada matcha, ada mocha, ada coklat. And then kita pun ada banana chocolate, ada fruity. So more commercial lah. more commercial. Yes. So this is only coffee. Tak ada macam makanan ke pastry. Ada sedikit pastry kita taruh lah. Just macam croissant punya roti, and then ada mini pizza. Like lah kan. Yang you boleh sambil minum kopi, you ada bite yang you nak layan. Berapa satu hari kita boleh minum berapa kopi? Berapa kali? Before they used to say caffeine is not good. Caffeine maknanya you cakap pasal coffee, tea, all this chocolates whatever, all of them they have some sort of caffeine. So they found actually they said if you take 1 cup a day of caffeine, Okay. this will reduce your risk of heart attacks by 6%. Reduce. 1 cup a day. Kurang. Dia akan kurang. Okay. So basically, memang consider bagus. Okay. Okay, I give you an example. One of the things that always kita always macam, let's say for example, everybody, ginseng is good, halia good, whatever. What is the principle behind it? Is actually a vasodilator. Dia akan kembang your saluran darah. Panas Okay. lah. Okay. So saluran darah everywhere bagus, including where your jantung. Betul. Alright. Kenapa bila kita minum kopi, dia akan rasa kadang-kadang, sakit perut, macam mana begitu dia ni? Bila minum kopi, especially kalau kopi ada susu sikit. Betul. Because coffee is an excellent muscle relaxant. Okay. Berbaikkan into all otot-otot everywhere. Semua produk untuk exercise mesti ada coffee. Because that caffeine is actually a booster into your metabolism. So dia akan kembangkan saluran darah, bagus untuk jantung, saluran darah, bagus untuk otot everywhere in your body, dia akan relax. Sebab tu kadang-kadang people, I tak boleh minum kopi. Kalau minum kopi rasa perut tak setiasa kembang ke whatever, because dia akan relax your ulu hati, symptoms akan naik. So doktor, I dalam hidup saya tak boleh minum kopi sebab I ada reflux. What to tell them?
bila minum kopi, kita ajar your clients. Kalau nak minum kopi, dia tak akan berganggu your perut. Apa you buat? Bila you sip, simpan dalam mulut 3-5 saat. Dalam mulut. Okay. Dia akan mix dengan saliva. Okay. Saliva kita is alkaline. Dia akan neutralize your coffee. So coffee tu bila dia turun, dia tak akan berganggu sangat. Because bila you minum kopi, telan terus, right? Yeah, of course. Okay, so you kena simpan dalam mulut. Okay. Dia akan mix with your saliva. Dapat the taste. You akan enjoy the taste because taste dalam mulut, right? Bukan dalam perut. Okay, dalam mulut dapat the taste. And bila dia turun, dia akan berganggu. Betul lah, doktor. Lepas ni tak rasa macam kembang keluar ataupun rasa perut. And don't take it on empty stomach. So this is where basically caffeine memang bagus. So at least 1 cup a day, it's good enough to get the benefit behind it. Okay. Alright? Tapi But if more than that is depend on your quality of life. Some people they cannot take it because dia tak boleh tidur, for example. Okay. So there is no cut line. Okay. There is no cut line. But kita we say always moderation. Then you need to know your capacity also. For example, for me, I take coffee once a day, sometimes maximum twice a day. But my coffee is just a black coffee. Okay. So, and usually what I take it, I put it in a tumbler. Because I during my work, I like do something, I drink a bit, because maintain panas. Weekend may be different. So this is actually, in medicine, there is nothing is right or wrong, as long you do it within the moderation thing. But coffee overall memang bagus. Okay. So nanti balik kita try, kita minum, kita letak Simpan dalam mulut. 3 saat, lepas tu kita telan. Tak, Lama je tak telan. lagi satu doktor, ada juga orang cakap, saya tak minum kopi nanti GERD. Itulah. Anxiety. GERD is basic. GERD so akan kena buat benda kena macam buat tu juga macam ke? ni. Because bila dia turun, dia akan relax otot into your ulu hati. So you rasa benda ni naik atas. You feel macam reflux atau GERD. And benda ni bila naik atas, alamak, apa benda ni? Sakit jantung ni. So dia akan jadi anxiety. So kena buat macam tu lah. Kemam. Okay. Kopi nak kemam. minum. Kopi kemam. Ada masa telan. Okay. Tadi kita sebut tentang apa ni, minum kopi, kafein, jaga kesihatan, dan Adi pun tadi dia sebut dia tengah nak praktis untuk next film dia, action movie kan. So kita nak cakap tentang kesihatan lah laki-laki. Alhamdulillah. At last kita cakap pasal sport. Alhamdulillah. Okay. Macam mana dia dapat badan macam ni? Dia tipu. Adakah sebab hormon dia muda? Dia tipu, ada tahu apa dia makan ke ataupun tapi dia cakap dia exercise kat rumah, tipu. Kalau saya cakap doktor pun tipu juga. I pergi gym, I cakap I pergi gym. Okay, kita tanya dia buat apa? Rutin dia. Tunjuk sikit. Kalau tak boleh buka bayi. Okay, Kita nak tanya macam mana your routine, your body now, your muscle, dah six pack ke berapa pack ke? Kita. Okay, kalau saya cakap saya tak pergi gym, orang takkan percaya. Even doktor pun tak percaya. See? Tak percaya. Tapi that's the fact. Saya tak pergi gym. Tapi rutin saya daripada dulu sampai sekarang adalah push up. Push up. Push up. 1,000 satu hari. Selain daripada saya bermain bola, Okay. rutin saya untuk upper body push up sebab saya tak suka angkat besi. Push up atau pull up. So bila you buat benda tu hari-hari, you akan confirm dia akan jadi. You tak payah pergi gym. Sebab yelah kalau kata sehari you buat 100 pun, and then support sikit dengan whey protein dengan telur setengah masak. Sebab pada saya workout only 30%. Another 70% is your meal. Is doktor. Betul doktor? Betul. So saya cakap, okay, kalau workout 30%, meal 70%, Tak payah workout banyak kan? kenapa aku nak? Baik aku maintain aku punya push up. Sudah tu tak payahlah exercise banyak sangat. No. 70% makanan elok. Yalah, workout 30% je. But you must do every day. Okay. Kalau kata skip pun mungkin sehari je skip untuk you refreshkan balik, bagi body you relax. Tapi saya akan saya akan buat hari-hari push up tu. Tapi masa saya main bola, saya akan buat lower part body pula. Maksudnya saya nak kena bagi balance biar kaki pun ada muscle, kuat, badan pun sama. Kalau badan saya pergi gym, dia akan bila saya jalan dia akan jadi macam budak gym. Selalunya orang yang main gym angkat besi dia. Tapi saya ni saya bukan saya aesthetic cutting.
yang selalu buat body weight. Saya sebut body weight lah doktor. Yeah. Well, tapi yang 30% ikut also berat badan juga. Maknanya kalau you ada berat lebih, you nak turun lebih, kena buat lebih as a percentage. Betul. Macam saya kalau misalnya kata saya punya berat badan dah lebih, saya akan jogging lah. Okay. Saya akan peluh kau untuk reduce. Sebab kita ni 5 kilo dalam badan kita ni air je first doktor. Ya, betul. Kan? So basically the principle kalau pergi gym you main alat ni whatsoever, tapi kalau buat kat rumah ada principle they call it push pull leg. Push. Ni push saya leg. first time ni nampak. Saya tak tahu benda ni. So dia apa dia cakap dia buat push pull leg. Dia buat push up or pull. So there are a lot of muscle dia push, okay. a lot of Push, muscle dia pull pull, up. and the legs. Okay. Habis cerita. Push pull leg. Okay. Full body workout. Betul. Push Cukup. pull sebab leg. saya bukannya nak besar sangat pun. As long kita nak fit and then kita dapat berat badan yang ideal cukup. Sebab dalam TV pun another 5% doktor lens. Yeah. Kalau you badan you besar macam ni, dalam kamera you akan nampak besar sikit. Bald guys. So bila kalau you badan you sekeping, tapi dalam kamera orang cakap, cantik lah badan dia. Tapi you tengok live, kurusnya. Dalam movie elok je Tapi kalau sebenarnya. perempuan lain pula. Dia maknanya kalau lagi besar dia bertambah besar lagi lah maksud saya kan. So macam Hollywood kita tengok, cutting dia cantik. Sebenarnya kalau kita tengok live kurus Kecilnya. Kecilnya. Kan sebab lens tu tambah 5% our sizing. Yeah. So kalau lens nak kena kecil, orangnya kena kecil. Dia sekarang ni perempuan lens 0.5 je doktor. Oh yo. Gambar je 0.5 Nampak. 0.5 Kadang-kadang bukan gambar tu, tak cantik lah gambar ni. Tengok cantik je. Sebenarnya tak kurus lah gambar ni. Tak nampak slim. Tak nampak slim. Betul. Okay. So maksudnya itulah cara ideal menjaga your body. Fitness Is body, it, ya. sebab nak nak buat filem ke ataupun memang menjadi rutin ideal? Daripada dulu lagi Daripada memang dah dulu rutin. macam tu. Memang saya sebenarnya six pack, kalau tanya orang tanya six pack ni macam mana kau buat? Sebenarnya daripada dulu kecil-kecil lagi saya dah ada. Agaknya sebab saya sprint kot. Okay. Fikir juga dulu, aku six pack masa aku sekolah rendah rasanya dah ada 2 pack tapi tak ada pula buat istirahat. Orang sprinter cakap dulu kau sprint 100 meter sebab tu dah hadis. Jadi sampai kau besar pun kau main bola, kau lari sprint. Sebenarnya betul, sit up yang paling malas sekali saya buat. Tapi kenapa saya boleh ada sit up? Because of sprint. Bila you sprint, you force you punya core ni. Betul? So kalau hari-hari you lari, tu yang. Tapi kalau nak bagi dia timbul sikit, kita buat kena buat sit up sikit lah. Hari-hari. Hari-hari. Dengar tak? Ya, hari-hari laki-laki lah. Tapi itu hari masa PKP, masa PKP ke dah nak hilang dah. Masa PKP hari tu 2019 saya kahwin, 2020 COVID, betul. Kerja kita apa kat rumah? Makan, tidur, bangun, tak ada boleh buat apa pun kita kan. Kita kat rumah kan. Dah nak hilang dah. Maksudnya perut saya naik. 2 minggu naik, saya nak bagi balik dia ideal balik 2 bulan. Susah Saya memang. cakap, kalau misalnya kata perut aku biar dia naik 2 bulan, adakah 2 tahun baru nak dapat ni? Saya cakap, tips dia jangan bagi sesekali dia naik. Kalau dia naik dia susah Susah nak turun. Ya. Kan? Memang. Kita cakap pasal perut doktor. Ya, memang. Bukan benda lain. Bukan pasal lain. Ulang sekali. Tak boleh. Kena hari ni lelaki nakal. Okay. Tapi dia buat macam tu sebab dia muda lagi. Hormon dah. Hormon kita boleh. Hormon metabolism. Tapi tengok doktor umur berapa, tengoklah flat juga. Again hormon muda. Kita exercise gila. Memang kita because jadi benda ni habit. Because I always tell them, boleh you keluar rumah kalau you tak brush your teeth. Sama, you kena clear toxin daripada badan you. Okay. Hari-hari. Okay, hari-hari. Okay, hari-hari. Okay, saya nak tanya macam idea kita sebagai seorang artis kan, sebagai selebriti kadang-kadang dengan family-nya, dengan tekanan kerja, pressure, netizennya, social medianya, dan kita selalu dikaitkan dengan sekarang kita tengoklah macam orang ada mental health. So macam idea sendiri, apa pendapat you ataupun macam mana amalan you to avoid daripada mendapat benda-benda macam tu lah. Stress. Macam mana you handle stress? Okay, macam saya handle saya punya stress ataupun release saya punya kerja ke ataupun apa-apa sebagainya, tension ke apa ke.
dengan bersukan. Saya main bola. Hmm. Jadi bila saya main bola je, bukan kata kalau misalnya kata saya sesama sikit pun badan rasa nak demam ke apa ke, saya tak pergi klinik dulu. Saya cari bola dulu. Saya tahu lepas bola je saya tahu dia akan reduce. Itu cara saya daripada dulu. Kalau dia teruk, betul-betul teruk, baru saya akan pergi ke doktor. Maksudnya daripada segi kesihatan ke mental ke apa. Kalau dengan cara exercise tak load, baru saya akan pergi jumpa pada yang pakar. Maksudnya kalau tak sihat, doktor lah. Kalau kita ada masalah stres ke apa, cari kawan ke, cerita masalah ke. Tapi so far itulah cara saya, selain daripada kita, kalau kita orang cakap ikut syariah, kita berdoa lah dekat Allah kan. Tapi secara daripada segi tu, bersukanlah. Itu cara saya lah. Mungkin ada orang cara dia berbeza. Macam doktor. Dia saya tolong jawab. Dia kalau dia stres, dia penat, dia pergi exercise. Same lah. See bro. Same lah. See bro. Maksudnya See bro. kan? Common sense. Lah, kalau penat stres kau jangan Tapi pergi okey exercise. lah. I thought her, kalau I stress, I akan lari. Yelah, exercise bagi I akan go lari. Then, same you do lari. And then I thought all my ideas in life come, masa I lari. Lepas itu dia orang cakap, orang ni benar dah stres. Macam mana you nak lari? Okey lah kita stres, kita bersukan daripada kita stres. Cuba cakap dengan kita dia pergi juga clubbing ke apa ke, lagi tak bagus kan? Oh, dia nak Okey, kenalkan okey. saya. Okey, kalau akak macam mana? Cuba Menani, dia akan menani. Ataupun duduk depan TV tapi don't watch TV. Itulah. Right? Duduk depan TV tapi don't watch TV ataupun menani. Betul. Menyanyi terapi. Yalah, terapi. It's okay. Tapi saya sambil menyanyi, saya menari lah. Jadi saya exercise juga. Okay. okey dah. Tak lah kita tu. kena buat something kita happy kot. Now, because there are many ways for you to secrete serotonin hormone happiness hormone. Tapi cakap ada hormon. Hormone happiness. Cuma yang paling actually dia akan secrete banyak is actually exercise and mainly cardio. And most of all this exercise is basically distraction. Dia akan otak you, because you dah already focus on apa you buat, dia akan you lupa pasal whatever problem ke whatsoever. Correct, betul. Distraction. Okey. Sekejap lagi saya balik. Saya tak nak naik kereta lah. Saya nak. Akan balik rumah jalan-jalan kaki. Okey. Saya rasa hari ni kita dapat satu benda, banyak benda kita belajar santai, ketawa-ketawa, dan kita mengenali siapa Aidil Aziz, iaitu suami Fasha Sanda. Kadang-kadang ada tak orang panggil stres tak ada orang panggil. Orang tak kenal pun idea orang panggil, itu suami Fasha Sanda ada tak? Banyak juga. Apa perasaan dia sebenarnya? Apa perasaan macam tu? Okey je sebab ada je orang tak kenal Fasha Sanda. Baru-baru ni video viral. Oh ya. Yang makcik tu. Betul. Nak canonkan dengan cucu dia. Betul. Dia ingat Fasha nak dara ni ke. Dia nak konon dia nak tengah nak try talk dengan Fasha untuk nak canonkan dengan cucu dia. Kan Fasha pula tengah record kan. Dia tak tahu yang itu adalah Fasha Sanda. Betul. Jadi kalau orang tak kenal Aidil Aziz tak apalah. Ada je orang tak kenal Fasha Sanda. Tapi kami okey, Fasha okey, saya okey. Apapun memang kita doakan kedua selebriti ni, dua pelakon-pelakon ni memang dua-dua hebat dan dikurniakan satu keluarga yang cukup hebat. Amin, dan terima kasih. diberikan kebahagiaan dunia akhirat dan Amin, murahkan rezeki dan mendapat filem yang meletup-letup lepas ni. Amin, dapat action movie. Amin, Kita amin, premier amin. kalau kita ni. Amin. Salam dekat Fasha. Sebelum Aidil kita habis, Aidil tengok kat kamera tu, bagi tahu apa yang Aidil nak pesan dekat semua peminat filem terbaru ataupun nasihat-nasihat pada lelaki-lelaki di luar sana. Sebab sekarang ni banyak sangat lelaki ni orang panggil narsistik lah, lelaki ginilah, banyak sangat macam lelaki-lelaki ni dilabel sebagai lelaki-lelaki yang tak guna. Itu orang cakap ke saya. So on behalf of lelaki-lelaki, silakan. Aduh, kita pun bukan manusia ataupun lelaki yang sempurna untuk nak memberi nasihat kepada orang di luar sana. Lainlah kalau doktor. Tak, dia sebenarnya buat apa yang kita rasa happy dan dengan pasangan kita, dengan family kita. Sebab itu semua adalah pinjaman. Kalau kita tak menggunakan pinjaman itu sebaik mungkin di ketika ini, nanti bila benda tu dah tak dipinjamkan, mungkin kita akan menyesal. Jadi renung-renungkan dan selamat beramal. Itu je. Nice.
That's nice. Saya nak cakap lebih-lebih pun kita pun ada kelemahan. Jadi sesama kita lah kita mengingatkan. Yep. Cerita sikit mungkin drama terbaru, filem terbaru, perkembangan terbaru tentang Coffee Saigon. Itulah kepada saya nak ucapkan terima kasih juga yang tak henti-henti support Kopi Saigon saya dan wife di My Town Mall Ceras level B1 berdepan dengan Village Grocer. Dan mana yang ada ke My Town, jemput singgahlah ke kedai kecil kami. Dan nantikan insyaAllah telemovie saya yang akan keluar di RTM tak lama lagi. Dan terima kasih yang selama ini menyokong saya, menyokong wife saya. Semoga Allah balas segala jasa kebaikan korang dengan dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki. Appreciate it. Alhamdulillah. Thank you so much. Alhamdulillah. Wow. So inilah dia episod khas, episod yang best. Best ke kak? Tapi Best, saya rasa best. macam penutup dia kurang lah kalau tak dengar. Kalau tak dengar kak menyanyi. Nampak saya try. Okay, Kan? cuba minta dia nyanyi because dia pandai menyanyi juga. Sebab tadi dia sebut saya hot. Jadi dia suruh saya menyanyi pula. Doktor, saya ramai orang tak tahu doktor. Saya menyanyi sedap. Nak dengar? Tak nyanyi lagi sedap. Kita pergi rumah Mawi, memang suara dia siapa orang ni. Kita duduk satu table, Fasha ada, mana Aidil? Doktor dah Ada cari Aidil. Aidil menyanyi. Suara dia sedap. Ya doktor. Betul-betul lah dia sedap. So, dia tak nak belanja pun. Dia suara dia very lelaki, deep, harsh. Oh, nak dengar. Sebab orang hanya dengar Aidil ni sebagai seorang pelakon. Orang tak tahu dia penyanyi. Dia nak buat keluar mic ke? Okay. Ingatkan dia nak buat keluar mic tadi. Nyanyi sikit nak dengar suara. Come on. Belanja sikit je. Aidil nyanyi saya sambung kalau saya tahu. Cepat. Nak dengar sikit Wat. Aduh. Dah lah pandai berlakon, dah lah handsome, dah lah suami Fasha pandai menyanyi. Okey ni pula. sikit lagu yang saya silakan. selalu nyanyi untuk Fasha. Oh lah, so sweet. Dengarkan. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena Fasha. Wah, tanya Fasha, you got a lovely husband. So sweet. Tapi dia lagi sweet. Dia lagi sweet. Oh, la, la, Dia la, lagi la. sweet. Alhamdulillah. Kita doakan. Alhamdulillah, Masya Cuma Allah. saya kena cut gula. Sebab doktor cakap saya dah terlebih manis. Rakyat dia main ke. Alright. So terima kasih banyak-banyak Aidil. Okey, sama-sama. Jumpa lagi. Terima kasih kepada Next Creative. Creative. Thank you very much for the support. Dan jangan lupa saksikan podcast Take 5 bersama dengan Dr. Mustafa. Banyak topik-topik yang hot selepas ni lagi. So terima kasih doktor. Terima kasih. Aidil. Terima kasih juga jemput saya. Thank you Aidil. Terima kasih Memang bro. enjoy gila. Okay. Alright. Okay, terima Thank you. kasih. Bye-bye. Jom kita pergi minum kopi. Kopi Saigon. Jom. Jom. Ya, jom.